nak main motor-motor pula. Dia bawa motor guys. Wow. Bawa dek. Wing. Saya dah mula bawa. Bawa dan laju lah. Adik. 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 Pi kok sana pusing mai sini. Adik ni. Pula ha. Yang digerakkan 10 minit. Okey lah tu. Daripada naik kereta api tu alah pusing dua je. Mak habis. Jadi sementara adik saya duk rempit motor, kita lepak dulu. Let's go. Buat magic pula. Berhenti tiba-tiba pula dah. Adik, awak laju wik dek. Awak laju wik. Abang kata awak laju wik. Tu. Itu baru laju. Adik, bawa laju-laju dek. Rempik lah up saya. Rempik up saya. Laju pusing lagi adik. Tu. Oh.
Kayak dinosaur pula. Kalau korang, saya nak tidur dulu. Good night. Aduh, adik saya dah siap main. Tanpa sedar dah 10 minit dah. Saya tak ada tidur lagi. Bateri habis tiba-tiba. Habis dah kot masa. Kan? Habis dah. Oh, adik nak fly tadi. Nak macam Superman tu. Atau ada macam tiba-tiba mati. Ada ingatkan bateri habis dah. Lubang-lubangnya ditutup. Kalau ditutup maksudnya bateri tak habis je lah. Tadi ni. Tadi. Kan ada kereta api kan. Ibu saya suruh tangkap gambar. Hampir dilenggeknya dengan kereta api. Dia rasa baik dia break. Cidok. Aduh. Dilenggek. Jemprak. Sekarang ni ibu saya nak update kat status adik saya main apa ni. Motor tu. Lepas tu nak pergi mana? Tu. Takkan nak main mainan tu lagi. Tu tengok tu je. Tu. Dia nak main mainan ni pula. Mainan tu lagi. Abang buat macam mana tadi? Oh, terkejut. Abang buat macam mana? Jangan nak pegang ingat-ingat. Woi. Le. Orang nak. Cakap apa tak dengar? Lepas ni ibu nak pergi mana lah bau? Oh, lepas ni nak pergi mana lah? Balik le. Janganlah. Nampaknya ibu saya kata nak balik dah. Nampaknya kita nak balik sudah kerana sudah pukul 9 dah. Lepas di sana Pukul 9 dah. Jadi kita nak balik sudah. Let's go. Jalanan nak balik. Adik saya dah agak air pula. Jadi saya nak pergi kedai dulu beli air guys. Let's. Nak pergi mana pula? Sabun ada lagi, tak payah beli lagi. Sabun ada lagi lah, sabun batang. Okey, jadi saya dah keluar mall. Tak, tunggu. Jadi saya rasa tak balik lagi. Saya nak beli air dulu. Let's go. Sekarang kita di kereta nak letak barang. Tak apalah momen banyak pun, biar panjang ke 1 jam ke tak apalah. Jadi kita nak naik kereta dulu. Pergi kedai nak beli air. Let's go. kita pergi kasut roda dulu guys. Ya. Main kasut roda. Rupanya kami nak pergi main kasut roda dulu. Tak jadi balik lagi. Iya sekali. Bukan kali kedua. Bukan kali pertama kami main kasut roda. Dah 2 kali. 2 kali dah. Kali ni kali kedua. Kali itu saya main dengan kawan saya. Namanya adalah. Cakap dengar sikit. Tak dengar. Namanya adalah. Akif Irfan. Ya Aiman. Kon. Ikut. Kena kunci juga. Jadi stay tune. Apa saya tengah cari parking.
kita main kasut roda. Boleh. Kita akan main malam. Boleh Subscribe untuk bagi saya pandai naik dan laju. Okey guys, jadi kami sudah habis main kasut roda. Korang pun tengok dah kan tadi. Oh, pandai saya main. Walaupun awal-awal tak pandai. Jadi tamatlah sudah video pada kali ini. Saya nak minta maaf kepada korang kalau saya ada salah silap. Ampunkan tuanku. Bye bye.